Assalamualaikum dan selamat sejahtera para juri, guru-guru dan rakan-rakan. Kami dari pasukan SKKS Seberani ingin membentangkan projek kami Meomatic Cat Feeder. Masalah kami sedar bahawa pemilik kucing sering risau apabila mereka tiada di rumah seperti pergi kerja atau outstation. Kucing boleh lapar dan sisa makanan boleh terdedah dan membazir. Penyelesaian kami cipta robot penjaga kucing pintar ini. Projek kami membantu memastikan kebajikan haiwan peliharaan dijaga walaupun pemilik tiada, menjadikan komuniti kami lebih prihatin dan bertanggungjawab dalam SDG 11. SDG 12 menggunakan lestari ini yang paling penting. Mesin kami mengelakkan pembaziran. Ia hanya akan memberi makanan apabila kucing benar-benar lapar, bunyi meow dikesan, dan memberi sukatan yang terkawal. Ini adalah penggunaan sumber yang bertanggungjawab. Objektif untuk mencipta mesin yang hanya memberi makanan apabila mendengar bunyi meow yang kuat dan mengunci sistem selama 15 minit untuk mengelakkan kucing makan berlebihan. Untuk membina robot pintar ini, kami menggunakan pengetahuan kami dalam Arduino dan sistem elektronik. Perkakasan utama otak robot. Kami menggunakan papan Arduino Uno, telinga robot, potentiometer yang kami simulasikan sebagai sensor bunyi, iaitu apabila kami pusing, ia adalah seperti bunyi miau yang kuat. Tangan robot, motor servo untuk membuka dan menutup pintu makanan, maklum balas, audio piezo speaker sebagai buzzer untuk memberitahu kami bunyi telah dikesan. Sambung litar. Kami memastikan sambung litar kami adalah tepat. Input bunyi potentiometer disambungkan ke pin analog A0. Output motor servo disambungkan ke pin digital D9. Buzzer disambungkan ke pin digital D8. Semua komponen elektronik ini berfungsi dengan baik dan sempurna. Renovasi projek kami terletak pada logik pengkokodan kami. Kod kami sentiasa membaca nilai bunyi. Jika nilai melebihi 600, ia bersedia untuk bertindak. Kami mencipta fungsi lookup yang sangat penting. Kod akan semak sama ada ia sudah 15 minit berlalu sejak kali terakhir makanan dikeluarkan. Jika belum, sistem akan abaikan bunyi miau untuk mengawal diet kucing. Jika kedua-dua syarat di atas dipenuhi, kod akan mainkan nada buzzer, gerakkan servo dari 0 degrees ke 90 degrees dan kembali. Lihat, apabila bunyi kuat dikesan, servo bergerak dan buzzer berbunyi. Tetapi, jika saya cuba mencetuskannya lagi dalam tempoh 15 saat untuk simulasi ini, sistem akan abaikan. Ini menunjukkan projek kami berfungsi sepenuhnya dan sangat praktikal dalam kehidupan seharian.